Tips kumpul RM30,000 dalam masa 2 tahun versi simpanan emas. Kalau nak tahu cara dia, tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. RM30,000 bersamaan sekitar 50 gram emas. Langkah pertama, daftar akaun emas JFT Public Gold secara percuma melalui link di profil saya ataupun pin video saya. Kemudian, simpan sekitar 2 gram emas sebulan secara konsisten selama 24 bulan. Selepas 2 tahun, anda akan ada sekitar 48 gram emas. Bila gram dah cukup, anda boleh pilih sama ada nak keluarkan emas fizikal atau terus jual secara online. Salah satu kelebihan simpan dalam bentuk emas ialah simpanan tak mudah bocor kerana kita nampak gram emas, bukan duit. Saya sangat yakin lepas 2 tahun simpanan anda akan lebih daripada 48 gram. Sebab apa? Sebab anda akan tertagih untuk terus menambah simpanan. Yang lebih menarik, jika harga emas terus meningkat sekitar 10% setahun secara purata, nilai simpanan anda juga berpotensi meningkat. Kalau anda berminat nak mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Selepas daftar, saya akan bantu anda pilih cara simpanan yang lebih sesuai dengan bajet anda. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan gold.